korang craving nak makan yang gepuk kat kawasan Setiawangsa ni, ada satu hidden gift yang aku nak bagi tahu kat korang. Walaupun kedai ni baru je buka, tapi sambutan ni memang sangat luar biasa guys. So ini adalah apa yang aku order untuk hari ini. Ada dekat Setiawangsa, dekat restoran kita. Atau ini saya makan ni dan ada juga menyediakan roti bakar dengan kopi atas saudara. Namun crispy. Dalam banyak-banyak ni, saya suka sambal dia dengan ayam lembut dan sambal dia killer. Sambal dia ni di hujung baru rasa pedas. Apa yang lagi best kat sini, diorang ada juga roti bakar arang yang diorang bakar panas-panas masa korang order tau. Nampak tak abang ni tengah buat. So memang kata santai lah, korang lepak sini dengan kawan-kawan kan. Malam-malam dia lagi cantik tau korang. Ini sebab kita orang datang awal sikit. So bagi aku sangat suka lepak kat sini sambil-sambil lepak, sambil tengok pemandangan dekat tepi jalan ni, dan kopi dia disediakan panas-panas juga masa korang order. So selain daripada tu, diorang juga ada jual biskut kering macam ni. So korang bolehlah cicah dengan kopi korang tu. So overall, apa yang aku nak beritahu korang, pengalaman aku makan kat resto kita ni memang sangat-sangat memujakan. Okay, so kalau korang nak datang, ya aku recommend untuk korang datang sini dekat dengan Setiawangsa. So kejap lagi aku pin location untuk korang, okay?